Ya. Mantap. Bismillah. Alright guys, so Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni hari Isnin, Monday Blues. Hari ni saya menghala ke Tapah Perak, tapi disebabkan hujung bulan ni, budi pun dah habis. So hari ni saya bawa W Moto NX 150S. So nak tengok performance, saya pun nak tengok juga performance long distance motor ni macam mana. So sekarang ni saya isi minyak tu hari masa saya beli motor ni tau. Yang korang tengok video saya ambil motor ni, yang saya isi minyak full tank tu kan, itu adalah pertama kali saya isi minyak. Sampailah sekarang ni, saya rasa mungkin dah 2 bulan dah saya dengan motor ni, saya tak isi minyak lagi. So ikutkan sekarang ni, mileage saya dekat 375.8 km dengan ada 2 bar. Saya tak tahu lagi jauh mana motor ni boleh pergi. So sekarang ni saya nak pergi ke Petronas dekat Kira Senayan ni. Saya nak isi minyak full tank. Saya nak tengok pergi Tapah, pergi dan balik, berapa banyak minyak yang kita consume lah. So kita pergi isi minyak jap, tengok macam mana performance dia. Betul tu. Itu pun dah consider full lah. Saya isi 9.5 gitu. Okay, dah kosong. Bismillah. Let's go. Kita nak tengok minyak dia boleh tahan jauh mana dengan full tank motor ni. Motor ni kalau korang tahu, yang tak tahu saya nak inform kat korang, motor ni dia punya tangki minyak dia adalah 15 liter. So memang memang sebenarnya besar lah tangki minyak dia ni kan. Okay, so hari ni hari Isnin, kita mengharapkan trafik pun agak banyak hari ni. So saya menghala ke Tapah. Tengoklah sekarang pukul jam menunjukkan pukul 7 pagi. So kita tengok pukul berapa kita sampai Tapah. Saya punya Benelli Lencino saya pancit tayar belakang. Saya suspect dekat tube dia tu lah. Saya belum ada kesempatan lagi untuk nak pergi kedai untuk repair. Jadi saya bawa motor ni je lah. Malah pening kepala lagi pun saya nak test juga long distance dengan motor ni. Macam mana pergi dah kan, okey ke tak okey ke kan. Nanti mana tahu one day dapat bawa masuk ke Thailand kalau ada rezeki. Ni saya tengah test mic juga ni. Untuk helmet open face saya ni, saya letakkan mic saya ni dekat sebelah mata saya. Pakai kabel tie je, murah. So tengok kalau high speed, suara okey, kita pakai pattern ni lah. Cuma helmet open face ni memang tak lari lah daripada bunyi angin. Mic yang saya gunakan adalah DJI mic mini yang pertama. Betul-betul terpala. Kita kena elite, kemudian NKVE dan terus naik bas menghala ke Tapah. So kita baru saja mendapati area Rawang, tapi kita tak berhenti pun. Kita teruskan perjalanan. Sekarang kilometer odometer saya menunjukkan saya dah 105 kilometer daripada Petronas dekat dengan Kira Senayan tu. So ini menandakan kita dah separuh perjalanan. Kita dah lagi separuh perjalanan yang perlu kita tempuhi. Dah 100 km kita berjalan, minyak masih lagi 4 bar. Saya pun ada muskil sikit lah. Okay, so sekarang ni kita punya speed dekat meter 10. Sekejap, saya nak mention kan cubaan untuk mendapatkan power speed motor ni. Okay, 103, 104 lah. GPS saya dekat 97, 96. Okay, let's go, full throttle. Okay, api ni dah bukit. Oh, 106 dah. 105, 106 lah kalau udah bukit. GPS 38. Ada lagi lah. Ada lagi.
lagi. 105. Tak lagi ya. Cut off. Tak lagi. Tak lagi ya. Cut off. NMAX tu potong steady je. Tapi dia ada ralat lah. Macam tadi 106 GPS 108 kan. So ada ralat dalam 5 ataupun 6 km. Compare meter dia dengan GPS lah. Okay, kita turun bukit. Kita cuba lain sekali. 106. Ni saya tegak 105. 104. Okay, dia pergi balik. Memang dulu dia dapat. Terus speed dia. Sekejap, kita tunggu nanti saya dapat downhill. Saya akan buat lagi sekali video top speed. Tapi so far lawan dengan NMAX tu naik berdua tau. Motor ni seorang. Saya tengok tadi meter dia dalam 107 apa dulu kan. So Zipo Thai NX 150S ni, jika anda ada resepi ataupun kedai yang boleh sedapkan motor ni untuk long distance, dapat dalam 112 maintain pun, RPM ngegas sikit pun, anda boleh share kepada saya lah, komen di bawah kan. Gua ada resepi yang boleh sedapkan jalan jauh ke apa ke kan, luka buli ke apa ke, bagi tahu. Sebab saya motor ni saya punya nak bawa ke long distance tu banyak. Okay, ni turun bukit sikit. Kita try lagi sekali. Kita try. Okay, full throttle, slow. 105, 106. Tak dapat dah. 105 dia tak dapat. GPS 98 tu lah. Sorry, dalam video shot saya dapat 109. Itu betul-betul turun bukit lah, dekat area highway Seremban. Yang tu saya dapat. Ini kita cubaan kita dapat 106 je. Sebab mungkin masa tu kereta banyak, so dia punya flow ke bawah tu di tangan angin dia kurang. Macam kat sini di tangan angin dia kuat. Sebab saya seorang je atas motor ni, kita tak banyak kereta lah atas highway ni kan. 106 je, ini pun dah top speed lah. So itulah dia guys, persembahkan kepada anda top speed W Moto NS 150S. Betul video, oh dapat. Aduh, macam tu lah. Alright guys, so lagi 90 km untuk sampai dekat Tapah. Masa ni memang tak lenguh, tak apa. Memang saya selesa je dengan dia punya seat. Riding position dia memang bagi saya selesa lah. Tinggi saya 170 cm, berat saya menghampiri 100 kg. So far memang selesa dengan motor ni. Memang best. Cuba tu lah, dia minta speed dia. Apa 102 pun okey. Tapi ni je lah. Tapi tak apa, motor ni memang santai, relax. Saya suka rupa dia. Saya suka dengan lampu belakang dia. Saya suka lampu depan dia. Dia seakan-akan macam NMAX tapi yang version garang sikit. Alright guys, so kita sekarang berada di Berang, jalan 164 km. Baru dia punya indikator minyak dia turun 1 bar. Dia baru turun 1 bar. Okay, ini pun kita skip. Kita terus ni sampai ke Tapah, InsyaAllah. Saya kalah backpack. Backpack saya pun berat juga lah. Saya bawa saya punya gear, drone, apa, kamera apa semua. Dia kata so far windshield ni pun tak function. Angin, walaupun dia punya angin tu tembak dekat muka kan, tapi dekat badan tu dia tak penat lah. Dia tak penat sangat. Ibu dah bawa slow kan, tak laju. So tak rasa sangat lah, tapi rasa jugalah. Tapi saya impress dengan dia punya seat lah. Seat dia lembut. Memang lembut gila seat dia, memang selesa. Dengan dia ada stopper belakang ni, so bila kaki saya macam gini, saya boleh bersandar sikit kat belakang lah. Jadi
memang position riding yang selesa. Jadi saya pun sekarang ni muskil untuk motor besar saya nak beli naked ke atau adventure touring ke skuter. Saya dah pening lah kan. Tengok naked macam minat untuk naked tu sebab saya masuk ke naked kan. Kalau adventure touring tu lebih kepada keperluan untuk jalan jauh, mudah apa semua. Tapi bila dah ada skuter CC seperti ni, lepas tu rasa macam kalau saya dapat skuter CC yang lagi besar macam mana dia lagi rasa macam gula lah nak tengok T-Max, XADV. Alhamdulillah cuaca baik, jalan highway pun clear, memang best. Ini best kalau bawa CC besar, boleh pecut dia. Tapi tak apa, kita layan. Jiwa yang santai tu masih ada dalam diri lah. Video lagi 16. Berada GS ni best, saya tengok. Mantap. Ikutkan Waze dengan odometer memang tak sama. Macam mana pun odometer akan lebih. Waze tadi saya tengok dalam 212 km je daripada Petronas Teras Senayan sampai ke Pekan Tapah. Kalau ikutkan odometer ni lebih sikit lah. Kita lagi 1.5 km naik exit Tapah. Alhamdulillah. Motor ni okey ke tak untuk long distance? Masa ni okey. Kita ada lagi 200 km perjalanan balik sebelum kita nak adjust apa-apa. Tapi apa yang saya nak update beritahu kepada anda, dalam 200 km yang pertama ni saya boleh tak berhenti langsung. So mana kata apa yang motor ni offer adalah seat yang sangat-sangat selesa, riding position yang sangat-sangat mesra. Dia punya windshield ni pun just nice, tak tinggi sangat, tak rendah sangat. So badan pun tak penat. Even saya yang bawa bag galas ni pun tak terasa macam tak beban lah. Memang sangat-sangat berpuas hati lah dengan motor ni. Minyak baru 1 bar turun. So alright guys. Alhamdulillah kita dah pun exit Tapah. Jam menunjukkan pukul 9.35 pagi. Cuma time idling dia punya vibration dia tu, tak tahu lah korang nampak ke tak. Tapi vibration dia tu time idling memang teruk sikit lah. Tapi kalau korang pegang handle ni okey. Cuma kalau lepas tu dia vibrate. Kalau pegang okey. Pegang and brake dua-dua kanan memang okey. Saya harapkan mic ni okey, position ni. Ni pun try and error. Saya pun tak tahu macam mana mic ni okey tak okey. Kalau mic ni okey, berhasil, video ni up lah. Kalau video ni tak ada, mana kata sound memang problem. Itu pertama lah. Yang keduanya bolehlah saya travel pakai helmet open face, senang. Saya ada tempat untuk saya nak letak mic kan. Satu lagi orang kata pakai itu apa, Gardo intercom kan, pakai intercom, pakai boom mic tu and then attach mic ke situ. Itu pun okey juga. So sekadar info pada anda yang saya nak kongsikan. Nanti bila dah sampai Pekan Tapah ni, anda tak perlu dah nak masuk macam sekarang ni pusing ke Pekan Tapah. Dan kalau anda nak ke Kampar kan, kena pusing Pekan Tapah ke sana. Nanti akan ada satu roundboard. Dia akan buat roundboard besar kat sini. So daripada highway ni terus boleh masuk susur ke kanan lah, menghala ke Kampar. Kalau anda nak ke Bido, ke Kelantan, ke kiri pun boleh. So dia akan buat satu roundboard besar lah. Jadi tak perlulah kita nak ke Kampar kena masuk ikut Pekan Tapah ni, kena pusing apa semua kan. So benda tu masih lagi dalam engineering stage lah. Surveyor baru masuk apa semua kan. Itu sekadar info yang saya nak kongsikan kepada anda lah. Okay, so nanti masa apa nak nunggu balik nanti, saya akan sambung lah video saya ni. Takkan saya nak bawa anda semua ke tempat kerja saya kan, tak menarik pun. Okay guys, kita sambung petang kejap lagi. Let's go. Okay guys, bertemu lagi kita.
So sekarang jam menunjukkan pukul 4.21 petang. Kerja saya pun dah habis. Budak-budak dekat site pun dah balik. Orang balik awal hari ni. Kerja dah siap. So saya pun menghala balik ke Tiara Sentayan. Okay, so sekarang mileage motor saya 281.1 km. Tadi pusing dekat site tadi 281.2. Minyak dia main 2 bar, 3 bar, 2 bar, 3 bar. So saya assume minyak dia tinggal lagi 2 bar lah. Tadi dia turun 2, lepas tu dia naik 3, dia turun balik 2 ni. Okay, so ni kita nak naik ke highway menerusi Tapah. Kita akan susur keluar daripada tol Tapah. Ni jalan Tapah Cameron Highland. InsyaAllah one day motor ni akan sampai ke Cameron Highland. Okay, insyaAllah. Alright, so perjalanan kita ikutkan kita punya Waze 214 km. So kalau kurang lebih sampai sana lebih kurang 400 km lah kita punya odometer. 400 500 km. So tengok 500 km ni minyak kita ni pergi balik perlu isi ke tak. Satu benda je lah yang saya nak komplain pasal motor ni. Dia punya meter ni kalau direct dengan matahari kan, sedangkan ada lampu tau kat sini, lampu yang kita nyala kan, tak nampak. Tapi kalau macam teduh-teduh nampak lah. Kalau macam gini kan, ni terang, dia bagi signal tu kadang-kadang dengan visor yang gelap, so tak nampak sangat. Sebab background dia punya meter dia ni hitam, jadi menyukarkan sikit untuk saya tengok. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Okay, so kita dekat menghampiri persimpangan exit Bukit Tagar. Ada lagi balance 136 km. Kita dah jalan lebih kurang 379.2 km. Indikator minyak menunjukkan minyak tinggal 1 bar lagi. Macam tipis je harapan kita ni. Sebab tadi 1 bar 2 bar, itulah. Macam tipis je harapan ni. Saya pun tak boleh ambil risiko lagi. Motor ni pun saya tak pernah nak baca lagi. Saya pun silap sebab lupa nak bawa minyak spare. Kalau bawa minyak spare ni saya enjut je ni. So tengoklah, kita akan isi minyak dekat RNR Sungai Buloh ataupun Kian Sungai Buloh lah. Lebih kurang 40 km lagi. Tak sampai 500 lah minyak dia ni. Saya harapkan sampai 500. Tak sampai. Mungkin sampai, cuma indikator minyak dia ni tak berapa betul. So tadi minyak kita ni dia dah start gelip-gelip. Saya pun tak nak ambil apa-apa risiko. So kita dah jalan lebih kurang 426.1 km. Dia dah start kelip, bukan dia kelip, dia dah hilang dah. Bar yang satu tu dia dah start hilang. So saya assume ada lagi 40 km lah untuk minyak reserve. So saya nak isi minyak dulu kat sini. Tengok berapa liter yang kita isi. Kalau kita isi kurang daripada 15 liter, mana kata minyak kita ni sebenarnya banyak je lagi. Okay, jom kita isi dulu. Okay, dah melimpah 4 liter lagi. Ikutkan tadi sampai je. So indikator minyak tak boleh pakai. So 426.3 lah. Boleh pergi lagi, tak apa. Nanti kita akan buat lagi konten. Okay, so kita dah tahu 426 kilometer jalan, ada lagi 4 liter ke dalam. So by right sebenarnya indikator minyak ni tak betul lah. Kita kena buat lagi ni another video untuk test motor ni. Tengoklah nanti ada kelapangan ke apa ke, insyaAllah kita akan try. Kita akan bawa punya spare. Kita akan bawa motor ni sampai minyak habis. Tengok berapa kilometer kita dapat.
So 426 bahagi dengan kita isi tadi 11 liter. So 1 liter dalam 46 kilo 42 kilo So 4 liter dah 4. Saya boleh pergi lagi lebih kurang 160 kilo tadi. Kita boleh dapat 600 km satu tank. Power babe. Oh sayang, kerana terlalu takut dengan meter motor minyak kan. Tapi tak apalah, ini first time. Kita lepas ni kita try lah. Kita try and kita well prepare lah untuk benda macam ni. Okay, so saya pun dekat masuk NKPE tu ni daripada Air Plus. Ada lebih kurang dalam 98 km lagi untuk sampai ke Senayan. Yeay, 107. Sudah terus 8. Terus bukit ni. Alah, cut off. Cut off dekat 8. Come on, tak dapat cut off. Tak ada pasal sangat. Enjin pun habis bentang lagi. Okay, so kita exit daripada Elite ni. Kita exit ikut KLIA. Sayang tu kalau tak tak tahu nak cakap apa lah. Kalau tadi saya tak tahu. Kalau saya bawa minyak spare tadi memang saya berani balik. Memang saya tak bawa apa-apa langsung. Minyak spare ke apa memang tak ada. Tak berani nak ambil risiko lah. Okay guys, so kita pun dah nak sampai dah ni. Nak sampai lagi berapa kilo je. Lagi 4 km untuk sampai di rumah. Dan perjalanan kita hari ni tadi 426 tambah 80 lebih kurang 500 km plus minus lah kan. Ada lebih-lebih sikit lah. So conclusion ini conclusion untuk ride hari ni lebih kurang macam solo ride lah. Pergi dan juga balik. Pergi Tapa dan balik. Kira macam ride balik hari lah. Nak kata jauh tu tak jauh sangat pun. 500 km tu just normal punya ride lah. So overall untuk W Moto NX150S ni saya amat berpuas hati lah dari segi conclusion dia. Dia macam contoh kata dengan Benelli Leoncino 500 saya tu, dan juga motor ni. Dan next motor yang saya nak beli adalah Adventure Touring. Tapi sejak bawa motor skuter ni, ni orang kata motor skuter ride yang paling jauh lah. Biasanya saya ride skuter dekat-dekat je. So ini pertama kali saya menggunakan skuter 150cc dengan sejauh ni. Dia mengubah sedikit persepsi saya. Terus macam boleh consider untuk beli T-Max kot sebagai next bike. Boleh consider XADV kot untuk beli next bike. Sebab saya pun tak pernah terdetik untuk saya nak fall in love dengan skuter. Motor ni buatkan saya rasa macam boleh consider big bike skuter untuk next bike yang 500cc and above lah. Mana kata mungkin ada naked CVG dan juga skuter adventure touring CVG. Untuk saya nak pergi touring long distance, memang saya rasa the best untuk setup saya adalah skuter kot. Saya suka cara skuter bila long distance tu. Memang bosan, tapi kadang-kadang bila kita penat, kita memerlukan orang kata relax tu. Skuter tu orang kata plus point lah. Cuma naked untuk town, short distance, morning ride, boleh beli naked. So mungkin lepas ni macam gitulah percaturan dia. Itu yang pertama lah. Okey. Yang kedua tentang minyak. Saya minta maaf yang banyak. Sebenarnya minyak saya sampai je. Daripada last kita isi minyak dekat RR Sungai Buloh Jantas tu, sampai dekat sini baru 84 km. So sebenarnya sampai je. Tapi itulah keikhlafan saja. Saya minta maaf.
Mungkin akan ada satu episod lagi di mana saya well prepare. Saya akan bawa minyak spare. Dan kita akan buat long distance motor ni sampai minyak dia habis. Tengok berapa kilometer yang dapat. So far tadi kita isi minyak 11 liter lebih. Kita dapat dalam ada lagi balance dalam 4 liter. So 4 liter tu saya rasa memang senang-senang je boleh sampai ke sini. In fact motor ni saya rasa boleh dapat lebih daripada 500 km untuk satu full tank. Dia lebih kurang macam Husky 150 ataupun Husky yang baru 200 ni tak tahu lagi. Tapi mungkin sama je kot dengan speed 100 macam gitu kan. Itu yang kedua lah. Okay, yang ketiganya, saya memang suka seat dia ni. Memang selesa. Riding position memang best. Memang bersera orang yang berbadan besar macam saya ni. 100 kilo 170 cm memang best. Leg room pun okey, cuma kaki tak boleh straight lah. Tapi okey lah, no complain. Cuma satu benda je lah saya nak complain. Ada dua benda lah saya nak complain. Under seat dia ni dengan dia punya meter ni lah. Meter dia ni kalau waktu siang memang kurang untuk nampak bahagian high beam dengan signal lah. Memang kurang nampak untuk dua benda tu. Yang lain semua mantap. Dan juga under seat ni tu helmet steng mungkin muat. Untuk helmet GV saya ni memang tak muat. Itu kemudian top speed itu subjektif bagi saya. Speed dia tu kalau boleh saya nak lebih sikit. Kena pergi Carol dia kot. Itu je lah. Saya rasa sampai di sini saja video saya. InsyaAllah untuk next ride tentang motor ni mungkin kita akan ride jauh. Nak tengok full tank dia, jauh mana dia boleh pergi. So kita berjumpa lagi di next video. Dan nantikan konten-konten yang terbaru daripada motor ni dan juga daripada Bentley Cino. So terima kasih kepada anda yang menemani perjalanan saya hari ni. Hari yang panjang hari ni, daripada Senayan ke Tapah dan patah balik ke Senayan. Terima kasih yang menonton video saya ni. Yang mana belum subscribe, minta tolong subscribe. Dan terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada anda yang like. Dan terima kasih kepada anda yang subscribe. Okay, berjumpa kita di next video guys. Assalamualaikum.